Assalamualaikum guys. So, hari ni petang saya nak cerita pasal korang ada satu brand tayar yang berada di pasaran baru sekarang guys, iaitu daripada brand Maxxis guys. Kita nak review pada satu jenis tayar brand Maxxis tapi model berbeza guys, iaitu model baru. So, saya akan tunjuk kat korang guys satu model baru dari Maxxis, iaitu Diamond Eye guys. So, bila ada eye ni guys, bunyi dia macam ala-ala modern sikit. So, memang kena guys dengan kali ni Maxxis Diamond Eye ni keluarkan satu design bunga yang agak muda dan modern guys. Korang boleh datang tengok sikit, korang tengok yang agak kemas guys kat sini. So, bila saya pegang guys, memang rasa macam satu design baru. Tayar ni menggunakan dua compound guys. Seperti biasa, tengah adalah medium, tepi adalah soft. Yang saya nak sembang guys, kenapa Maxxis keluarkan Diamond Eye ni sedangkan mereka dah ada 3 tayar yang ada kat pasar yang agak top. Tapi bila kita tahu tayar ni menggunakan dua compound, semestinya tayar ni bukan duduk di race sama dengan Diamond. Dia boleh duduk di race Maxxis Volant guys. Adakah in future diorang nak terminate Volant? Yalah, seperti kita tahu, Volant adalah keluaran Presa, iaitu anak syarikat Maxxis, bukanlah direct dari Maxxis, iaitu Presa Volant. So, adakah in future Volant akan hilang di pasaran? So, geng-geng pengguna Volant, adakah korang terima tayar baru ni keluar? Dan adakah korang akan tukar daripada Volant ke Diamond Eye? Sebab apa? Kalau nak kata tayar ni akan beat Vitra City, seperti kita tahu Vitra City adalah soft compound, so mustahil dia akan duduk di race soft compound. So, tayar ni adalah duduk di race sama level dengan Volant. Tapi guys, kami ada buat research secara lisan guys. So, dekat Maxxis Diamond Eye ni mempunyai function city touring guys. So, bila kita dengar touring, kemungkinan besar tayar ni mempunyai mileage yang tinggi. Nombor 2 guys, Diamond Eye ni menggunakan teknologi DRD guys, iaitu dual rotation design guys, di mana tayar depan dia menggunakan rotation lawan arah. Untuk apa guys? Seperti tahu, teknologi ni untuk menguatkan lagi hard braking kita dan menguatkan lagi sistem pembuangan air kita waktu hujan dan jalan basah guys. Disebabkan sampel ni kami baru dapat guys, so kami pun ambil masa untuk R&D dan test tayar ni. Geng-geng yang dekat luar yang dah pakai tayar Diamond Eye ni, apa pendapat korang pasal tayar Diamond baru ni? Kalau korang dah guna, komen kat bawah guys. Patut tak kami bawa tayar ni masuk ke dalam MKS dan dijual kepada rider-rider yang cari tayar performance? Jalan terus.